81 warga asing ditahan, ada jadi tauke kedai. Seramai 81 lelaki warga asing ditahan dalam serbuan Jabatan Imigresen di beberapa premis perniagaan sekitar Pandan, Johor. Hari ini, Pengarah Imigresen Johor, Datuk Moharusti Mohadarus berkata, operasi bermula kira-kira jam 10 pagi itu dijalankan dengan kerjasama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS. Menurutnya, serbuan dibuat hasil maklumat awam dan risikan terhadap premis yang disyaki menggaji pendatang asing tanpa izin, parti. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat warga asing menjual buah, ayam segar, daging dan ikan di kedai runcit, selain bekerja di premis makanan tanpa kebenaran daripada agensi berkaitan. Sebahagian daripada mereka juga bertindak sebagai pengusaha atau taukir di premis berkenaan, katanya dalam kenyataan. Moharusti berkata, semua yang ditahan terdiri daripada 46 lelaki warga Bangladesh, Myanmar, 22, Pakistan, 10, serta masing-masing seorang dari India dan Nepal, berusia antara 17 hingga 52 tahun. Kesemua mereka ditahan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 sebelum dibawa ke Depot Tahanan Imigresen Setia Tropika untuk tindakan lanjut.